Makcik nak tanya apa perkembangan dia lah ni. Ya. Apa perkembangan dia lah ni? Itu okey lah ubat tu bagus. Bagus. Dia kali yang ke berapa ni? Kali yang keempat. Dia boleh berhenti sepenuhnya lagi. Dia boleh lah dah tak minum dah tu. Alhamdulillah. Lepas tu cuma ada lagi bisa-bisa dalam badan aku tu lah. Dia duduk asal letih lagi tak? Dia rasa letih tu sebab itu masa mula-mula makan tu aku ni ikut suruh dia berhenti raja kan. Lepas tu dah lepas raya tu dia makan berapa kotak tu 2 kotak lebih lah dia makan. Dia dah okey pengen kerja dia kerja lah. Lah ni dia kerja ke? Dia buat kerja je lah? Buat kerja dah. Dia berhenti berapa lama dah? Dia start tu beli buat tu lah. Start berhenti beli tu dia dah berhenti dah. Mana kata bulan ada kot tu, bulan lebih. Alhamdulillah. Jadi makcik rasa aku pun perkembangan dia tu. Alhamdulillah seronok. Alhamdulillah seronok, ya Allah. Ibu, seorang ibu ni itulah yang kita harap. Bukan apa bagi lepas pada depa je. Sebab dia pun Muda lagi. Umur berapa dia? 24. Muda lagi. Dia kena tu kan Tingkatan 5. Dia kena ketum tu. Dia kena ketum Tingkatan 5. Tingkatan 5. Mana kata lama jugalah. Ayah dia kata apa? Ayah dia berkata Dia pun seronok lah tu dia bagi semangat banyak kat dia. Yang takut dah ni sebab orang keliling dia tu semua minum tu. Tak apa. Kalau dia tak sakit badan dah, dia duduk buang sikit-sikit. Itu duduk depan mata pun dia tak koma dah. Orang tak mula je. Mula ya dia duduk berlawan lagi. Kena sikit tak fokus, kena sikit tak fokus. Tapi bila dia hilang sakit tu, dia rasa takut pula nak ambil. Pasal dia sakit lama, dia tahan. Lepas tu dia takut dia kena pula, tak pergi ikut dia sakit pula. Cuma kita di rumah bagi semangat anak dia. Banyak doa-doa bagus pula. Baik, insyaAllah.